Dalam dunia pelaburan, lesson pertama ialah capital preservation. Now, kita mulakan perjalanan kita menggunakan Mumu untuk atasi segala rasa takut dan menjadi tools yang terbaiklah untuk kita mula melabur. Jadi untuk beginner, benda pertama yang menjadi penghalang adalah keadaan market yang turun naik menggila sampai akan kita rasa tak selamat nak letak duit dekat situ. Dan kebiasaannya, orang fokus hanya pada satu market saja ataupun satu kedua saham saja yang paling terkesanlah dengan efek market jatuh dan naik dengan dahsyat ni. Sebab tu dalam dunia pelaburan, lesson pertama ialah capital preservation, iaitu korang kena jaga modal korang dan kurangkanlah risiko melalui diversification. Maksudnya jangan letak semua duit korang dalam satu tempat saja, sebab apabila portfolio korang lebih spread out, kalau satu market itu jatuh, masih ada lagi market lain yang boleh cover dan stabilkan keseluruhan performance korang. Tapi masalahnya nak diversify secara global ini bukanlah benda yang mudah. Kalau kita ikut cara yang lama, korang kena buka banyak account dekat beberapa broker. Contohlah kan, korang kena buka satu account broker untuk trade saham Malaysia saja, and then korang kena buka lagi satu account broker untuk trade stock US saja. And then setiap account ini akan ada proses yang berbeza, dan untuk beginner, benda ini cukup untuk buat korang give up sebelum korang start lagi. Jadi dekat Mumu, korang boleh access pelbagai pasaran global termasuk Malaysia, US, Hong Kong, China, Singapore. Tapi sayang sekali untuk kripto tak boleh lah. Maksudnya Bitcoin ni korang hanya boleh tengok saja, tak boleh nak beli kripto dekat Mumu ni lagi. Tapi dah cukup banyak lah kan, ada USMY, HK, CN dan juga SG ni. Jadi kalau hari ni korang nampak peluang dekat saham Malaysia seperti Maybank ataupun Tenaga, korang boleh trade terus lah dekat sini. And then tiba-tiba esok pula korang dapat peluang dekat stok Microsoft di US, ataupun korang nampak peluang di Alibaba, korang boleh pergi ke China punya interface ni, ataupun korang rasa DBS pula akan pergi, so korang boleh trade di SG. So nampak tak? Dengan satu account korang hanya perlu satu login saja dan satu interface ni sajalah korang boleh access banyak market sekaligus. Jadi itu bermaksud korang ada flexibility untuk cepat-cepat ambil peluang bila dia datang. Itu adalah langkah pertama ke arah pelaburan yang lebih smart.